to my channel. Hari ni saya nak prank kakak saya. Dia tengah bersantai dekat situ. Dia tengah bersantai, kita lompat. Habis kena dia. Kita kacau dia sampai dia buat marah. Kita kacau dia lagi, guys. Cakap lah. Kita kacau lagi dia. Kacau kalau lah. Jangan cakap kakak yang santai tu. Alamak. Kakak ya berenang yang ke belakang tu. Alamak. Ni rendah sangat lah. Tak best. Tak nak. Masalah yang kat dalam punya. Duduk lah tengok ni. Saya nak Beli air tak nak? punya tapi makan tak bagi. Jom. Sabarlah, aku boleh masuk air. Cucu. Kakak masuk, Alisha masuk eh. Okey. Oh, tengok. Adik, abang. Kat air sini, besar kat air dekat tu. Apa ni? Kalau korang nak tahu, diorang ni bestie. Bestie. Bestie nak buat apa, Pak? Ha? Nak mandi ke? Cakap. Mandi ke? Dia tengah santai tu, dia nak ambil benda tu, kita tolak dia. Oh man, Spiderman dah masuk dalam pool. Ya Allah, terbalik kakaknya. Oh no. Sofia berenang ke belakang. Buat show. Lama, kakak nak kacau kakaknya lagi. Ya, ke belakang, berenang ke belakang. Bayar. Oh. Lama, Mikael dah datang. Lama sampai kakaknya tenggelam tau. Kakak Ya, bagi kata-kata semangat sikit. Apa perasaan Kakak Ya? Saya rasa saya tak patut ada adik. Alamak. Ada. Kesian
adik tapi perangai dia.